Murid-murid, mari kita teruskan lagi meneroka teknik penulisan perenggan penutup yang menggunakan teknik kecaha. Murid-murid perhatikan ayat dalam contoh 1 yang menggunakan tema kepentingan teknologi hijau dalam menangani isu alam sekitar. Ayat kesimpulan yang kita bina menggunakan ialah sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai kepentingan teknologi hijau dalam menangani isu alam sekitar. Dalam contoh ini, kita perhatikan penggunaan adalah pada perkataan kesimpulan. Di situlah terletaknya istilah Seterusnya, ayat cadangan ataupun ca. Perhatikan ayat berikut. Oleh itu, pelbagai pihak perlulah berganding bahu, menggembling tenaga bagi mempromosi dan mengaplikasi inovasi hijau ini demi kelangsungan bumi yang kita cintai. Dalam ayat contoh ini, kita dapati penggunaan perkataan perlulah merupakan satu cadangan. Sebab itulah ayat ini dipanggil sebagai ayat cadangan ataupun ca. Berikutnya, dalam ayat ketiga ditunjukkan ayat harapan ataupun ha. Perhatikan ayat tersebut. Penggunaan teknologi hijau diharap semakin meluas agar alam sekitar terus terpelihara dan kehidupan yang lestari dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Dalam ayat contoh ini, kita dapati penggunaan perkataan diharap merupakan ayat harapan yang menggambarkan harapan penulis karangan terhadap isu yang dibincangkan di dalam soalan. Apabila murid telah menggunakan teknik kecaha, maksudnya murid telah berjaya membina satu perenggan penutup karangan yang cemerlang. Kita cuba gabungkan semua ayat tersebut untuk menjadikannya sebagai satu kesimpulan yang mantap. Perhatikan ayat ini. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai kepentingan teknologi hijau dalam menangani isu alam sekitar. Oleh itu, pelbagai pihak perlulah berganding bahu, menggembling tenaga bagi mempromosi dan mengaplikasi inovasi hijau ini demi kelangsungan bumi yang kita cintai. Penggunaan teknologi hijau diharap semakin meluas agar alam sekitar terus terpelihara dan kehidupan yang lestari dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Jika murid perhatikan dalam contoh perenggan yang telah sempurna ini, fraza yang digariskan iaitu sebagai kesimpulannya dan ayat yang berwarna merah merupakan ayat kesimpulan ataupun Manakala ayat yang berwarna biru, ayat cadangan ataupun ca. Dan ayat yang berwarna hijau merupakan ayat harapan ataupun ha. Dengan menggunakan teknik kecaha ini, murid telah berjaya membina satu perenggan penutup yang sempurna. Diharapkan semua murid akan menggunakan teknik ini apabila menulis karangan pada masa akan datang.